Nenek, mari saya tolong bawakan. Amboi, baiknya kamu ni. Ada yang tengah mengata nenek sekarang ni. Masih ada yang percaya pada benda merepek macam ni? Apa? Masih ada orang macam tu ke? Ya, nenek kepada papa saya. Nenek kepada papa maksudnya? Maksudnya moyang dia lah. Dan hari ni dia akan datang ke rumah kami tau. Itulah nenek tu. Doraemon. Terima kasih ya. Kamu ni memang baik hati sangat. Sama macam Buddha, wahai sang rakun. Nenek tu cakap awak rakun. Saya bukan rakun. Dahlah. Nenek, saya nak tanya ni. Orang yang menipu jadi apa ya, nenek? Kena hukumlah dan lidahnya ditarik keluar oleh Dewa Emma. Menakutkan sangat, ampunkanlah kami. Memang kelakar kan, betul tak? Sebenarnya benda tu tak wujud pun. Budak-budak tadika pun tahu tentang tu. Pandai je menipu. Lidah ditarik Dewa Emma. Awak rasa ia kelakar ke? Orang zaman dulu buat cerita macam tu untuk mendidik anak-anak mereka, tahu tak? Tapi Dewa Emma dan semua tu tak wujud kan? Secara saintifik memanglah tak ada. Sains dah buat hidup manusia kaya, tapi pada masa yang sama hati manusia menjadi miskin. Rumit betul lah apa awak cakap ni. Tapi yang paling penting, saya tak maafkan mereka sebab ketawakan nenek. Awak nak keluarkan apa? Gula-gula disiplin. Nenek! Ya, ada apa? Nenek nak makan gula-gula tak? Terima kasihlah. Nenek suka makanan manis. Nah, Gula-gula apa pula tu? ia digunakan untuk ajar budak-budak jadi berdisiplin. Berdisiplin. Lepas tu apa jadi? Awak tengok je lah nanti. Masih ada kat sini? Kami nak jumpa nenek awak bukannya dengan awak. Ya, betul tu. Hati-hatilah sikit, Nobita. Barang-barang kat rumah ni semuanya mahal tau. Betul tak, Mama? Ya, bukan masalah besar pun. Yelah, orang yang biasa macam awak berdua mesti takkan faham. Sebab tak pernah ada barang mahal macam ni kat rumah awak, kan? Sudahlah, Sunio. Kamu jangan nak belagak sombong dan menunjuk-nunjuk pula. Tak baik tau. Ada pepatah, paku yang menonjol akan kena ketuk. Paku yang menonjol akan kena ketuk? Nenek dah nak mula dah ni. Pepatah tu memang sejak dari dulu lagi dah wujud. Kamu tahu tak? Jadi, mari buktikan pepatah tu. Tengoklah ni, hiasan dalaman gaya Perancis tau. Atau kelas orang terkenal, rumah besar, makanan yang mewah. Aduhai, saya ni memang beruntung sangat-sangat. Berbeza dengan awak berdua tu. Paku yang menonjol. Dah kena ketuk. Sunyi sayang. Sebab gula-gula tadi ke? Yelah. Pelik betul lah. Mesti saya berhayal je tadi tu. Betul tu. Mari melukis untuk ubah perasaan. Saya tak boleh nak melukis dengan baik. Alat melukis ni dah buruk. Membazir betul lah. Dengar, Sunio. Kalau buang benda, benda tu akan menangis. Oh, ya ke? Saya nak juga cuba dengan benda menangis sekali. Mama! Jangan nak merepeklah, Sunyo. Dah pergi makan sana. Tapi Mama... Mama tak suka benda yang merepek. Sedap betul lah. Nak tambah lagi. Saya pun sama. Kenapa kamu ada di sini? Makcik janganlah pedulikan saya. Salad ni sedap sangat kan? Oh ya, Sonia janganlah malu-malu. Makanlah banyak-banyak. Awak tu yang sepatutnya malu. Ini pencuci mulutnya. Wah, buat terbikai lah. Sedapnya.
musim sekarang ni tebikar akan mahal. Saya makan dulu. Sedapnya. Makan pelan-pelan ya. Kalau kamu termakan bijinya nanti, tumbuh pokok tu dalam perut tau. Pokok tumbuh dalam perut? Tapi mana boleh jadi macam tu? Alamak, saya dah termakan bijinya. Saya pun sama. Tengoklah. Cuba tarik keluar. Tengoklah tu, daun teh berdiri. Ia petanda yang baik. Benda yang baik akan berlaku lepas ni. Dah selamat. Ini semua tak masuk akal langsung. Saya takkan percaya dengan benda-benda yang macam ni. Penat betul lah saya. Kalau tidur mesti hilang penat ni. Jangan, Sunio. Kalau tidur lepas makan, kamu akan jadi lembu. Apalah, tak mungkin manusia boleh tukar jadi lembu. Okey, apa pun waktu saya rasa malas, saya memang akan baring-baring aja. Awak betul-betul jadi lembu lah. Sunyo sayang. Ada lembu lah. Aduh, apa yang Mama dah cakapkan ni? Tengok ni. Alamak! Sudah nenek datang, banyak benda pelik yang dah berlaku. Apa kata kalau nenek balik kampung aja? Lagipun nenek, tak lama lagi saya nak pergi ke Perancis tau. Awak nak pergi ke Perancis? Mama pun ikut sekali. Kan Mama? Ya, betul-betul tu. Memang betul. Inilah yang dinamakan sebagai bala. Sebab menipu mereka jatuh ke dalam. Betul ke? Jadi, lidah mereka akan ditarik Dewa Elma ke? Teruk betul. Kena pergi selamatkan mereka. Tapi macam mana nak buat? Nenek, macam mana nak minta ampun kalau kita dah menipu? Senang nak selesaikan. Kita cuma kena minta maaf aja. Kena bagi tahu mereka dan suruh mereka minta maaf. Tapi macam mana nak pergi ke sana? Senang je tu. Kita cuma kena menipu. Betul juga. Baik, jom pergi. Doraemon ialah seekor rakun. Nobita ialah budak yang bijak. Ini ke tempatnya. Nobita, tengok tu. Tolong saya. Ini cuma mimpi buruk je. Kita kena tolong mereka cepat. Ya. Saya sang penipu. Saya sang pembawa. Mari kita Tapi, bukankah lagi cepat kalau biar mereka tangkap daripada kita lari? Betul juga cakap awak. Hai, tunggu dulu. Tapi mereka menakutkan. Selamat akhirnya. Macam mana ni Doraemon? Keluarlah apa-apa alat. Keluarkan apa-apa alat? Bukan yang ni. Ini pun bukan. Yang ni bukan juga. Apa kata kita minum teh untuk ubat emosi? Sekarang bukan masanya untuk minum teh lah. Betul lah, minum teh. Nenek cakap kalau daun teh berdiri tegak, ia petanda untuk nasib baik tau. Oh ya, mari kita cuba buat macam tu juga. Nah, Tak jadi. nah. Nah. Dah tak boleh minum lagi. Tak ada cara yang lain dah. Tukar giliran. Nah, Tak ada. Dah cukuplah. Jumpa pun mereka. alamak. Mereka jumpa kita. Macam mana sekarang ni? Habislah. Ini peluang terakhir kita. Daun teh berdiri. Betul lah. Habis semuanya. Dapat nasib baik. Ya. Tolong saya. Jom cepat. Ya. Siapa yang berani sangat menipu tadi? Tolong saya. Saya mengaku bersalah. Doraemon. Sunio. Awak kena minta maaf. Cepat keluarkan lidah kamu.
kita balik, Nobita. Ya. Doraemon, saya minta maaf sebab panggil awak rakun. Saya pun sama sebab dah tipu cakap awak bijak. Itu dikira tipu ke? Dah lah, awak janganlah marah. Sunyo dan mamanya tak apa-apa ke? Awak janganlah risau. Kesan gula-gula tu dah hampir nak habis sekarang. Paling penting, Sunya takkan ketawakan nenek dia lagi. Sebenarnya, apa yang dah berlaku? Nobita, balik rumah terus tengok TV ke? Biasa saja. Sekali-sekali awak pergilah belajar juga. Nanti-nanti je lah. Tak ada cara lain dah ni. Ini dia. Betul-betul takut. Au. Kalau kacau orang tengok TV, tikus akan keluar tau. Doraemon takkan kacau saya lagi. Mana boleh macam tu lah. Trompet Hamelin. Tikus. Wah, bisa betul awak ni. Tunggulah. Saya akan letakkan terus satu rumah ni sekarang. Bawalah bertenang. Takkanlah tak boleh keluarkan apa-apa alat lain. Kalau macam tu, trompet Hamelin. Jadi awak gunakan alat ni dan tiup ke arah tikus tu ya. Macam tu je ke? Ya ada di sebalik rak yang tu. Yang ni ke? Teruskan tiup. Ya, baik. Suruh yang pergi ke gunung di belakang sana tu. Pergi ke gunung kat belakang. Dah, Doraemon, you dah pergi dah. Sakit. Tikus tu dah pergi ke mana sebenarnya? Gunung belakang. Ya pasti takkan dapat datang balik. Huh? Ada lipaslah. Ada dekat belakang peti ais tu. Serahkan dia pada saya. Pergi ke gunung belakang. Dan mereka terus pergi ke gunung belakang. Ya. Betul-betul menarik ni. Boleh guna pada anjing dan kucing juga ke? Tak semestinya benda hidup aja. Barang nak dikemas atau apa-apa pun boleh. Semua pun boleh. Kalau macam tu. Kertas hujan kosong markah awak? Saya dah sembunyikan semua ni daripada Mama. Jadi, pergi ke gunung belakang. Betul. Kertas ujian Nobita lah. Nampaknya semua ujian dia dapat markah kosong. Janganlah. Sudahlah, janganlah tengok. Tolonglah, jangan tengok kertas ujian saya ni. Tak boleh macam tu. Bila ia dah mula berjalan, dah tak boleh berhenti. Tolong berhentilah. Tolong berhenti. Sudahlah tu, berhenti. Airnya semua dah dibawa ke gunung belakang. Lain kali jangan guna untuk sesuatu yang memalukan. Yelah, kalau macam tu. Pulangkan buku yang saya pinjam dari Shizuka. Pergi ke rumah Shizuka.
datang nak pulangkan semua buku awak. Comel betul lah. Saya suka tu. Nampak gembira sangat kan? Sunio, kenapa dengan awak ni? Giant tu tak nak pulangkan semula mainan saya yang dia pinjam lah. Oh, ya ke? Kalau macam tu, Barang-barang saya pun banyak yang Giant tak nak pulangkan semula. Jadi inilah caranya. Pulang semula ke tempat asal. Apa yang berlaku tu? Wah! Awak nak pergi mana? Berhenti! Berhenti! Jangan pergi! Tunggu! Tunggu! Jangan pergi! Mainan saya! Leganya rasa. Tiba-tiba teringat pesanan Mama lah. Pinjamkan alat tu kejap. Baiklah, lobak putih, lobak merah, terung. Malas betul lah rasanya. Pergi rumah saya semuanya. Ini, kenapa ni? Apa pula yang berlaku sekarang ni? Hei! Kamu dah balik. Dah beli ke apa yang Mama pesan tu? Kita tak boleh habis makan semua ni. gunalah alat tu untuk perkara yang berfaedah. Untuk perkara yang berfaedah? Nampaknya banyak daun yang dah gugur ni. Pergi ke gunung belakang. Oh, macam tu. Awak rupanya Michan. Pergi jalan-jalan. Baik, jomlah. Sekejap, pinjamkan pada saya. Awak nak guna untuk apa? Untuk benda baik lah. Saya nak kemaskan lebih banyak benda lagi ni. Jangan guna untuk benda yang pelik-pelik, ya? Ya, saya tahulah. Mama. Oh, ya? Ada tak apa-apa yang saya nak kemaskan? Ada apa-apa yang nak dikemas? Oh, kejap ya. Rasanya stor belakang tu memang nak kena kemas. Serahkan pada saya. Yang ni pun nak kena buang. Okey. Baiklah. Awak semua pergi ke gunung belakang, ya? Apa benda pula ni? Ini semua rombongan sampah lah. Oh, saya ada idea. Nobita, tolong saya buangkan semua ni juga. Lepas ni sampah dari rumah saya pula ya. Serahkan je pada saya. Baiklah. Saya akan terima barang-barang yang orang tak mau. Betul ke ni? Baiklah. Yang ni ambil. Di sana ambil. Ke gunung belakang. Ke gunung belakang. Ke gunung belakang. Air dah selesai juga. Tapi saya rasa seronok sangat lepas buat kebaikan. Ke gunung belakang. Tak boleh. Berhenti. Tak naklah. Jangan.
budak Nobita ni? Dia pergi mana ya? Trompet lah. Nobita! Tolong saya! Nobita! Doraemon, tolong saya! Awak jangan bergerak ya, Nobita. Baik, awak dah boleh bergerak. Terima kasih, Doraemon. Awak ni selalu je buat benda yang bukan-bukan lah, Nobita. Sampai yang macam ni kena buang di tempat sepatutnya, bukan kat sini lah. Saya takkan buat lagi. Bawalah saya balik. Kalau ianya ditutup secara terbalik, barulah awak boleh balik. Jadi cepatlah, Tia. Semua benda yang dibuang tadi akan jadi balik juga tau.